Okay, Alhamdulillah kita dah sembahyang subuh dekat salah satu masjid. Masjid ni Masjid Ahmad Sananstin. Aduh. Okay, pagi ni hujan. Nanti tak ada vlog dekat Turki kan? Sebab aku dah berapa kali tak ada video langsung. Okay, ni pagi ni kita akan jalan-jalan sikit, tengok keadaan pagi orang nak pergi kerja. Sekarang sini pukul 7.30, sembahyang subuh pun lewat. Sebab musim sejuk kot. Musim sejuk. Tak lah. Ya? Hanafi memang lambat subuh dia lambat-lambat kan. Dia lima ni. Oh, dia lambat, memang lambat. Kalau masuk dia, Kalau masuk 6.45 sembahyang 7 buku. Kalau masuk 6.30 Oh. sembahyang pukul 7. tapi kalau waktu tu matahari dah terbit, boleh tak? Ya, tu kata sebab musim sejuk juga. Okay, nampak pagi ni agak busy sikit. Semua dah keluar rumah, nampak. Ni gelap lagi. Kita tak tahu nak tengok apa. Takut dalam video tak nampak. Okay, jadi apa, ada tempat menarik lagi kita akan share. Let's go. Okay, kita dah jalan sikit tadi. Kita pagi-pagi ni kita beri walk dulu kan. Kita dah sampai ke tembok bersejarah Turki. Tembok bersejarah di mana tempat bermulanya kota Turki, Istanbul. Dia bukan The Great of Wall China, tapi The Great Wall Istanbul, Constantinople. So dia punya ni dekat dengan ni bus station. Dia punya main negak kan bang. Ni pintu utama dia ada kita nak tunjuk kan. Al-Fatih masuk. Okay, panjang ni, tak tahulah sepanjang mana ni. Yang masih kukuh lagi ni, kira masih utuh ada lah. Masih lagi untuk jadikan sejarah. Ni pagi-pagi orang dah standby nak pergi kerja ni. Suhu hari ni ada dalam 9 kot. Dalam 9 10 something. Tapi berangin. Dia berangin, dia akan feel like 5. Dia bila berangin dia akan feel like 5-6 macam tu. Kalau walaupun 10 dia tulis, tapi dia akan rasa 5 atau 6. Belah sana kita ada LRT sana, komuter. Okay, ni kita dah sampai dekat pintu pembukaan dia bang. Pintu pembukaan kota Constantinople. Nampak dia punya gerbang. Ni sebab pagi lagi. Pagi kira gelap sikit cuaca. Tapi memang tempat laluan. Dia jadi sebagai laluan untuk ke train sana dengan bas kat situ. Mana architecture dulu power, sampai sekarang dia utuh. Okay, ni kita dah sampai kat tempat yang malam tadi kita sampai tu. Dari belah sana kita datang. Sini. Sini ada hotel, ada kedai makan, ada lokantasi. Sebab ni kawasan penempatan orang lokal lah sebenarnya. Sebab dia ada sekolah kat sini semua. Sekolah, ada hospital. Dah kita dah habis beri walk tadi, kita singgah dulu satu kedai untuk beli chai dan sarap. Pagi-pagi makan roti panas memang syahdu mat. Syahdu. Önce bir taneyi ayırmam lazım. Mana-mana tu ada kamar lah. Sebab dia orang setia dengan dia punya pemimpin dulu. Sebab ni memang kawasan ni kawasan orang lokal ni. Sebab kedai-kedai keruncit banyak, ada hotel,
Ada taman ni baru, tengok taman mainan sana. Memang kalau kat sini orang kata lengkap lah, dekat dengan tram. Okay. Kita beli sarap dulu. Okay, nanti ada tempat menarik kita. Nanti ada apa-apa kita update lagi. Let's go. Okay, pagi ni kita ada job sikit. Pergi hantar anak saudara. Kita pergi sekolah tu pagi ni. Dia bersekolah kat sini. Okay. Nampaknya so cool. Ni, mana? Si kamera. YouTube. Later I put you can see you in YouTube. Okay. Kita akan pergi sekolah Banua dekat area Tokapi ni. I will show you the Syukur Mall. Okay. It's malls where we pray sometimes. Why they call Syukur? Actually, the Hoja name Ramazan. Ramazan Hoja. Oh, Ramadan Hoja. Yeah. Okay. Bak, pagi ni kita nak pergi sekolah. Ni pagi tadi kita lepas main subuh tadi kita jalan kat sini lah, area ni. Area The Great Wall Istanbul. The Great Wall Constantinople. This one kan, The Great Wall. Yeah, that was the wall. Okay, dia tengah baik pulih lagi sini. Dia taman baru ni. That one you got. This one. This one playground. This one old. That one old a bit. Okay, ni dataran dia. Nampak dia belakang tembok, nampak lah. Ni all banyak budak sekolah dah nak pergi sekolah dah ni. Where's the Masjid Syukur? This way. This way. Come on. Okay, kita Harbi Masjidi. Masjid Syukur. What the history of the masjid? History. I mesti. Oh, this one your school lah? Yeah, kita dah sampai dah sekolah Banua. Oh, okay. Okay, come. Okay. Salam. Okay, let's go. Bye. Okay, kita hantar sampai sini je. Sekolah dia ada kepala kamar tertua. Okay, ni sekolah ada baik, tenang. Okay, kita dah settle hantar. Jadi kita akan pulang balik. Jadi kita akan ada satu trip lagi. Lagi kita akan jalan-jalan ke area Istanbul. Ni pagi ni kita hantar anak buah lo pergi sekolah. Oh, ni masjid dia. Tak tahulah sejarah dia, ada masjid apa. Apa nanti nak masuk pun tak tahu kat belakang ni. Nanti kita update lagi. Kita dah habis hantar dah. Let's go. Cuit sikit. Pagi yang tenang di daerah Fatih. Orang mula start bekerja. Sebab belah sana ada train dengan tempat naik bas. Nampak ni kucing Bengal. Okay, nanti kita update lagi. Selamat pagi guys. Pagi ni kita dah start nak jalan. Kita nak jalan
berjalan bersama family. Berjalan bersama family. So shout out to birthday girl hari ni. Shout out to birthday girl hari ni. So lagi malam kita ada party makan-makan sikit. Kita tak tahu lagi. Okay, kita akan pergi hari ni, kita akan pergi melawat ke parti asuhan. Parti asuhan asrama penuh T20 yang berada di Ghost Tepe. Okay, kita akan menaiki metro kat bawah ni. Kita akan start jalan. Okay, ini kalau pagi tadi kita tengok Great of Wall Constantinople ni. Ni dia punya tembok dia. Metro kat belah bawah ni. Ini kalau kena jalan kaki naik atas tu minggir mat. Okay, kita sama dah Raimi dan anak dia. Okay, view dia kena turun bukit. Hari ni alhamdulillah kita dapat turun bukit untuk ke metro. Nanti kita kita update lagi. Kalau kita nak tengok view ni sampai sana, tak tahu lah sepanjang berapa kilometer dia punya tembok ni. Okay, luncur guys. Sekarang kita kat metro yang melengkapi kita nak pergi Ghost Tepe. Ada tu. Okay. Ni orang pagi nak pergi kerja lagi ni. Ni dia punya metro. Kalau M macam tu metro lah. Kalau nampak lah M tu metro. Okay guys, kita dah naik metro. Kita tukar ke Mamarai pula punya line. Mamarai yang tepi. Okay, nanti kita update. Sini ramai tu nak update, nak pegang kamera. Segan. Orang semua lagi kerja tu. Okay, let's go. Kita dah sampai ke metro. Metro yang kita awal kita naik train kan, dari airport, daripada Sabiha Gokceng semalam. Kita turun dekat area di sini lah, tapi depan lagi kan. So sini bawa, dia boleh pergi ke Sabiha Gokceng. Okay, nanti kita dah, kita ni nak Noah balik kerja, balik sekolah apa? Nanti kita dah naik terang, kita akan turun dekat Ghost Tepe ni. Itu baru kita akan video lagi. Let's go. Di Sabiha Gokceng kita turun ke Arclic Chinese ni, lepas tu kita tukar ke metro lain pula. Lepas tu sekarang ni kita nak pergi naik balik ke Arclic Chinese, kita nak pergi Ghost Tepe. Tak nampak ah, tu ada dia punya tu. Okey. Ni dia punya metro M4. Dia kena hafal nombor tu lah, M4 P berapa, M1 ke. Okay. Kita sudah sampai dekat Ghost Tepe punya metro. Ghost Tepe. Tak, ni lah ubat yang kita bagi diorang tidur tu ni lah. Baby. Bye-bye. Yang itu. Satu sudu. Ghost Tepe. Kita berjalan di kawasan ni, kawasan apa? Pejabat kawasan-kawasan pejabat kat sini. Apa, tempat-tempat bank, dia punya HQ bank. Okay, Ghost Tepe. Ni highway dia ni, tengok. Dia macam Malaysia gak jam tak? Mana ada tempat tak jam, semua jam. Okay. Hari ni kita berjalan feel like local untuk pergi melawat anak buah dekat asrama T20 dia. Asrama dekat Turk. Ni highway dia.
Ni dekat belah Asia dah ni kita. Dia kita bahagi mereka dua, Europe dengan Asia. So dia ni belah Asia dah. Tengok sana jam juga tu. Sekolah dia. Kita dah sampai sekolah dia. Okay, kita kat dalam, kita kat kantin ni. Dekat sekolah asrama dia ni. Sekolah asrama. Jangan makan apa-apa. Dia ambil dia. Oh, dah itu. Hah? Isi? Kawan dia. Sesi melawat asrama anak buah seorang. So ni kawasan sekitaran dia. Parti asuhan. Kita asrama daripada umur kecil sampai ke umur 6 tahun kat situ. Dia berasrama penuh. Makan dijaga semua, tanggung daripada baju hujung sampai ke hujung dia tanggung. Okey. Di sekolah. Ni semua area dia pejabat ni, bangunan pejabat rumah. Kira memang kawasan lokal, memang tak ada turis yang jalan kat sini lah. Kalau yang nampak muka-muka Asia agak tu mungkin yang kerja kat sini juga. Kita dah sampai ke metro Kadikoy. Ni kita akan naik feri. Okey, daripada Asia menuju ke belah Europe. Let's go. Okay, sekarang kita berada di Kadikoy punya metro. Sini Kadikoy punya metro. Sekarang ni hujan lah. Ni Kadikoy punya ni metro tadi kita naik. Tu sigul. Kita akan naik feri. Kita akan naik feri ke Eminono ke belah sana. Kita akan menyeberang lah. Okay, Rahel, say something. Say what? Say something. Say what? This is vlog. Hello, now we are at Kadikoy. You must talk then. Hello everyone. You need to see like this. Burası Fenerbahçe. Hey, I live in Turkey. You don't speak Turkey? Malaysia, I'm not from Turkey. Okay, ni dia punya ni. Dia punya jeti gak ni, jeti dia. Tamam, ben oraya gideyim bir çay içeyim, kahve içeyim. Nerede bu kahve? Okay, ni pesisiran. Ni tempat beli tiket dia. Dia pakai Istanbul Card gak. Boleh top up di situ. Ni feri dia. Istanbul, dia pandangan dari belah sana. Cuaca hari ni hujan renyai sikit. Suhu boleh lah, sejuk angin. Ramai kat sini datang tangga gambar, kenang-kenangan, ada orang mancing. Nampak? Ni laut Bosphorus .
Ni siang sebab hari bekerja. Kalau malam nanti lagi ramai. Malam port memang orang lepas balik kerja tu santai-santai lepak sini. Nak orang mancing. Hujan panas, mancing tetap mancing, guys. Hujan panas sejuk, mancing tetap on. Okay, ni orang ni bagi apa? Sigul makan. Nak sini. Tempat orang santai. Ni kat depan JT Kadikoy punya JT lah, eskalasi. Jom kita nak naik boat ni hari. Nak ke Fenerbahce punya fans punya ni. Ni siapa? Video check yuk. Okey. Sebab dia mungkin Bugun memang. Tak pagi rakam. Okey, kita nak ke daripada Karakoy sini nak ke Eminono. Karakoy. Kita nak kita Kadikoy. Kita nak Karakoy kat Minono. Kita dua-dua lah boleh. Oh, sini Kadikoy. Nak pergi Karakoy. Boleh pergi Karakoy ataupun boleh pergi Eminono, ikut sini. Pergi Karakoy lah beli balik Durung. Okey, nanti kita update masuk. Sekejap, kita pakai satu kad je ni. Kita pakai satu kad share. Kat share. Durman gerekiyor. Ya da bilet al. Aynı fiyata bilet al abi. Okey. Solda gişeden bilet al. Bak. Orada arkadaş var. Oradan bilet al. Aynı fiyat. Kena tap 2 kali. Walaupun boleh pakai satu kad, boleh pakai banyak kali lah. Banyak orang, banyak kali boleh tap. Okey, dia nak gerak dah ni. Dia nak gerak, dia sauh, dia dah tarik. Dia punya ni dia dah hampir tak tarik. Ni sekitar dia punya dermaga. Dia orang tak, dia ikut masa, dia bukan ikut penuh, dia ikut masa. Kalau masa dah sampai terus jalan dia. Okey. Tu Kadikoy punya dia telah meninggalkan Kadikoy. Dia style dia bila kita jalan ni burung follow kita ni. Kalau kita campak makanan memang banyak lagi lah. Okey, di sana ada burung. Okey, kita nak bagi makan. Okay, bye. Siap, selamat. Makin banyak ah. Makin banyak ah kalau kita bagi makan lagi banyak dia. Oh, seagull dia besar-besar tu. Sat. Itu lah antara aktiviti. Kalau kita naik ferry, kita boleh bagi makan seagull ni. Beli simek kat tepi-tepi tu. Kalau dapat yang murah lagi baik ke, kita boleh bagi burung. Bagi burung camar. Nama pasti Inggeris dia seagull. Dah dekat lah ni. Sikit lagi tangkap ke. Dari sana kan, belah-belah Asia tu. Ni semua ni belah Asia ni. So dia terbagi ada 2. Belah sini, belah Europe. Belah sini, belah Galata sini. Belah tu nampak Galata, ada bangunan situ Galata. Okay, kita nak ke arah sana lah tu. So kos dia baru berapa ringgit? Kos dia baru dalam RM5 kot untuk satu ferry ni. So boleh lah untuk buat ada aktiviti kalau kita datang ke Istanbul ni. Sekarang cuaca tu lah hujan-hujan renyai-renyai. So belah sana terang, belah sini agak suram sikit.
sikit. Hujan tu. Nampak tak nampak tu kita makan cerita. Jadi kita show dulu. Belah sana tu, belah Europe juga. Kira terbahagi dua lah ni Bosporus punya laluan Jambatan Asia untuk kalau naik kereta ada kenderaan. Kalau nampak lah bagus lah sini. Mungkin belah sana tengah hujan tu. Okay, nanti kita dah sampai, kita update. Dapat tu, dapat. Dia good catcher lah, dia good catcher. Okay. Nanti kita update lagi kalau kita sampai tempat-tempat yang menarik. Let's go. Inono punya ni dia ada dua tempat, satu sana, satu sini. Dia tengok kita naik kita punya company apa. Kalau company yang tu dekat sini, company yang tu kat sana. Dia ada dua, tapi dua nama tempat Inono juga. Karakoi. Astagfirullahalazim. Karakoi. Kita nak sambung apa? Nak pergi cari makan ikan. Kita sekarang ni nak pergi menuju ke kedai balik durum. Balik duduk tu apa? Ni ikan wrap ikan. Kat sini sebab dia dekat dengan apa? Laut kan, jadi kita makan ikan lah. Kamu lah takkan nak makan ayam lagi. Okey. Kita akan jalan. Ni pasar dia, pasar. Ni pasar dia. Pasar dia kecil je, dia tak ada pasar besar-besar. Ni pasar dia, pasar basah dia. Kalau setakat sayur-sayur tu beli lah kat tepi-tepi jalan kan. Ni dia memang jual ikan, dia tak jual merata. Ni kita pernah beli kat sini. Kita pernah beli orang ni ke? Ya, kat area sini. Ni kedai pasar dia. Kita tak masuk pasar. Ni balik Egg Mac ni. Dia roti ikan. Roti ikan filet ikan dalam. Okey. Jambatan yang panjang tu. Kira kita nak cross belah sana, lalu bawah dia lah. Jangan tandas. Kita telah dihiburkan. Karakoi. Ni sini Karakoi, sebelah sana Eminonu. Dia ada dua. Itu lah. Kadang-kadang tempat dia lebih kurang ke. Terbelit-belit lidah. Nampak ni tempat geng-geng mancing. Geng-geng mancing. Sebelah sini Karakoi, sebelah sana Eminonu. Okey. So kat sini kita boleh naik cruise lah, naik kapal. Ni nak santai-santai, lepas tu ada orang jual Egg Mac. Ini pok makan mewah. Pok makan atas kapal kononnya. Kapal yang tak bergerak ni, dia buat restoran. Ke gerak kapal ni? Pas sebelum ni tak ada. Mungkin tak apa nak makan yang makan kat atas cruise. Ada lah ni, kena buat reservation. Mado ni antara kedai famous kat Turki ni lah. Okay, kita akan pergi cari satu kedai makan ni. Kedai makan Egg Mac. Balik durum Egg Mac ke lebih kurang lah. Tempat ni lah, bangunan-bangunan lama ni. Sini buat makan kita. Penyorok sikit. Dengar kata kedai ni daripada 1990. Cocok. 1990 ni memang legendary punya ni. Dulu dia berniaga kat tepi jambatan, sekarang dia dah ada kedai. Dia dah maju. Tok.
Sedap tak cik? Very spicy. Nak try gila lah. Ni lah ikan dia. Nampak dah kita punya balik durum dia. Macam sedap tak? Tu kau punya? Tak, dia buat dua je. Rasa macam buat dua je. Okay, ni kita punya. Macam mana? Sedap? Rasa? Buat lah ada satu kau punya. Tak share. Kau kurang abang. Panas-panas makan memang orang kata sur. Memang sur Oh, panas-panas. Gigitan tu kena dengan ikan-ikan panas tu kan. Ikan mackerel ni Memang orang kata jahat. Okay, kita makan dulu bahan-bahan. Ada dalam ekmek balik durum ni. Ada ikan. Dia ada delima. Ada buah delima, tomato. Lepas tu dia ada rencah-rencah spice dia. Buah. Ikan tu dia potong setengah isi tu. Memang besar. Okay. Tengok dia ada kuah-kuah lagi dia. Itu yang dahsyat tu. Aku tak milih. Tengah lapar-lapar makan tengah lapar panas tengah sejuk makan benda panas. Memang sur. Okey, nanti kita update lagi. Kita dah settle makan belek durum tadi. Sekarang ni kat Kalikoi kita nak ambil bas menuju ke Tok Kapi terus ke tempat rumah kita orang duduk. Okay, kita nak naik bas 28T belakang sana Tok Kapi. Let's go. Pergi balik kita dah sampai ke gerbang Konstantinopel opening. Sebut dia okey. Konstantinopel ni Konstantinopel. Sebab tu lah bila ayat macam tu je aku akan kena tulis subtitle kat bawah. Dah salah tu kan. Ada new park lah. Aku tak tahu lagi tau. Inilah goyakan New Park. Ada ni pak. Jom tengok. Jom. Berdepan dengan gerbang ni. Selamat malam guys. Sekarang baru pukul 7.30. Kita dah malam dah nampaknya. Okay, sekarang kita kat Pendek tadi. Kita naik tram tadi. Kita nak ke satu kedai makan. Kita nak makan nasi Arab sempena birthday girl. Sempena birthday girl dan sempena lawat ziarah. Sempena ziarah ni. Okay, ni kedai dia. Okay, kita start. Masuk. Oh, ni harga-harga dia. Let's go guys. Dia ada tempat duduk, ada tempat baring punya. Dia ada tempat lepas makan boleh menyandau ya. Menyandau kau-kau je. Okay. Oh. Macam ni bau Arab sikit. Sini kasi bau Arab. Okay, kita akan tengok apa ada menu dia. Ada nak apa? Tengok makan kan? Okay, kita ambil lagi. Tengok kita nak order apa. Okay, Alhamdulillah guys, kita dah habis makan kat kedai Yaman tadi. Korang kamak tadi tengah makan. Tiba-tiba dah habis lah. Tiba-tiba dah kenyang lah. Gambar
gambar menu ada. Gambar menu sebelum makan ada. Sebelum makan dah sampai ada. Lepas makan dah sampai dah terus tak ada video lah. Terus lapar. Okay, sekarang kita tengah ambil tram untuk ke Galata. Kita ada satu tempat nak jalan-jalan kat sana, kat Galata. Sebab kita dah 2 tahun dah pergi ke sana, ke Turki tapi tak ke Galata. Pernah lah pergi. Pernah pergi, kita dah Kali pertama. Kali pertama je. Lepas tu kali yang baru pergi balik. ni kita nak try pergi balik lah. Setelah lama tak pergi. Takut lepas ni tak datang lagi Turki, jadi kita pergi dulu. Okay. Okay, ni sepanjang perjalanan nak ke Minono. Naik tram ni dia efisien sikit, dia berhenti kat tengah-tengah town lah. So kalau kita nak jalan-jalan kat town, Stahmed semua, memang pakai tram je. Memang cok guzil untuk bergerak. Okey. Nanti kita update lagi kalau kita dah sampai. Ni dalam tram ni memang ramai lah. Okay. Tak ada memang ramai tapi ramai lah. Tengok ni ada, dia akan jam sikit tram ni sebab dia ada depan tu ada laluan pejalan kaki, ada kereta melintas, kereta nak lintas jalan. Sebab dia kedai-kedai tepi jalan macam ni, memang rapat dengan sebelah tram lah. Memang vibe dia, memang kedai memang betul-betul sebelah tram tu. Okay. Dia ada kedai branded, ada kedai yang biasa, ada kedai ala-ala lama Turkish. Macam-macam lah kedai. Cuma kena rajin untuk berjalan kaki lah ke area sini. Tengok vibe-vibe dia memang lain lah punya tram. Let's go. Okay, sekarang kita dah sampai ke stesen Minono. Kita akan menyeberang mengikut Galata Bridge ni. Ni semua nak pergi. Ni kat sini sekarang Minono ni. Kita nak naik feri. Diorang punya hukuman tak berat kot kata langgar orang ni. Sebab tapi diorang berhati-hati gak ah. Sebab sini nak tunggu lampu dia bapak lambat. Jadi orang dah stres jalan di luar. Ni last pukul 8.30. Lagi ni dah last ferry dah ni, last ferry. Boleh kot lintas ke sana naik ferry tak? Boleh lah. Nak buat rasa-rasa. Tu Minono. Ni Minono, lepas tu ni nak pergi Besiktas sana. Otakoi. Ni sekitar dekat dia punya tepi-tepi pantai, tepi-tepi laut dekat belah Minono ni. So kita akan berjalan ikut jambatan tu. Atas ke bawah? Kalau atas selamat sikit. Bawah okey ke tapi bau ikan. Kita dah banyak kali lalu dah, kita dah tahu dah bau. Ada bau ikan. Okay, nanti kita tengah jalan, nanti kita update lagi. Let's go guys. Okay, di sini lahirnya pemancing-pemancing tega. Musim sejuk, musim panas, hujan, salji, dia orang tetap akan memancing tak tahu lah dia trend ataupun hobi. Tak tahu lah. Kira ni dari pandangan dari atas jambatan ni. Sambil mancing boleh layan pemandangan sekitar. Pandangan belah sana atau belah sana Asia tu menara. Siang tadi kita dari sana lah. Kita melawat tu anak saudara kita, anak saudara belah sana. Kita akan pergi ke sana, Galata Tower. Okay, kita jalan dulu sepanjang jalan ni. Memang daripada ujung ke ujung orang mancing. Pemancing-pemancing tega tuk. Orang cakap pemancing-pemancing tega. Siang tadi kita tengok kapal, ada restoran tu lah, kapal dia dah bergerak lah untuk makan dekat tengah jalan ni. Makan tengah jalan, tengah atas laut. Nampak daripada jauh nampak mereli banget. Ni jambatan ni dah sampai ujung ke ujung lah. Belah sana pun ada lagi.
kira kiri kanan memang pemancing tegar punya. Okay, saja nak tunjuk kapal ni sebab siang tadi dia tak bergerak. Siang tadi dia parking. So ni dah malam baru nak gerak. Dah macam lampu jalan dekat tengah laut. Ni dia mancing. Ikan dia tak besar pun, ikan kecil je. Tapi tu lah, ketagih ke dia orang. Dia orang pakai Apollo kan. Sekali naik 2-3 ekor. Nanti lepas ni kita akan ambil lagi tram untuk ke arah Galata sana. So nanti kita update lagi. Let's go. Tram yang mendaki. Hotel Golden Horn Hotel. So kita akan naik satu tram kat sini. Tram untuk ke Galata. Okay, tram kita dah tunggu lah. Ni. Okay. Ini tram dia, tram kecil sikit. Dia tram lain sikit. Tram dia agak kontot untuk memang untuk khas untuk ke Galata. But ni first time kita naik ni. First time. Tu lah dia punya jalan cerita dia kat situ lah. Jalan cerita dia. Dia pendek je untuk sampai ke Galata. Mungkin kita dari tepi sana untuk menuju ke tepi sini. Okay. Nanti kita akan update lagi. Dia ada satu line je lah, nampaknya. Dia ke Biok Lu je. Biok Lu. Jadi kita kena mendurun sikit. Nanti dia daripada sini ke sini. So kita akan turun ke sini. Okay. Faham. Kita tak payahlah menampak daripada bawah ni ke atas. Terlalu penat nampak untuk sikit rupanya sebenarnya kalau terlalu nampak penat. tu daripada Nak tu dulu tram dia dulu. Sebenarnya benda ni dah lama, cuma dia dah upgrade lah kot. Let's go guys. Nanti kita update lagi. Kita bergerak sebenarnya dalam bangunan ya. Kita bergerak dalam bangunan sebenarnya. Nampak ni, dia kita tram lama ni. Nampak dia menerusi terowong-terowong. Nampak ke? Okay, korang nampak ke tu? orang nampak. Tu lah kata korang tak nampak. Kira dengan mata kasar ni korang nampak. Sekarang ni kita kat dalam bangunan ni. Nampak dia pun tak larat. Kalau kita naik bukit ni macam mana? Kalau kita jalan kaki ni penat tu. Confirm. Nampak tu tram yang kedua yang turun. Ni tram naik. Kalau nak ambil bike jalan kaki lah. Nak merasa boleh naik tram. Okay. Dia one way je. Satu ke sana, satu ke sini. Let's go. Apa-apa hal. Nanti kalau ada apa-apa kita update. Bye. Ni dia punya tarikh. Dia punya tuna dia dah 150 tahun dah. Terowong ni. Terowong yang dia buat untuk naik tram ni dah 150 tahun. Kalau macam ni pun dia dah berbukit. Apatah lagi tau. Dia duduk keadaan yang condong. Nampak berbukit dia punya stesen dia. Okay, kita dah sampai ke area Galata dah ni. Ini katanya cara untuk tak nak menaiki bukit kalau nak ke Galata. Dia banyak kedai-kedai hipster sini. Pastry, kek. Mana? Kumpir, kalau korang minat kumpir kentang, dalam ni dia letak sayur-sayur. Kentang besar, lepas tu dia potong tengah. Dia letak macam-macam lah. Kalau kita tengok lah, kita nak add on apa. Ni simit. Dijadikan apa? Dijadikan terbenia. Okay, sampai kat sini jalan dia dah lain lah. Jalan dia batu-batu macam ni. Batu-batu tak rata. So elakkan memakai kasut-kasut keras. Tidak, tumit sakit. Kalau boleh pakai sport shoes. Ni kedai air buah. Jalan dia dah tu lah. Dah keras. Dia jalan dah tak rata-rata macam ni.
Ni 225 padahal kat tempat turis kot. Okay, kat sini kat polis nak lalu. Tengok, dia kalau sebolehnya nak lalu juga. Teksi lagi nak lalu sini. Sebab dia polis dan dia taksi nak lalu lah. Dia kira orang penting kat dalam bandar. Okay. Okay, kita dah hampir nak sampai dah. Sini dia memang lebih ke arah Barat. sekular. Sebab dia banyak layan barang-barang ni Christmas. Ni kedai estetik ni. Belakang nyorok-nyorok. Mana dia legendary. Biasa kedai tu nyorok-nyorok belakang-belakang. Tu yang legend lah. Okay. Sini memang banyak souvenir. Memang sini memang Galata ni memang main attraction untuk turis lah. Kita akan terus ke tempat hala tuju kita nak pergi. Okay, ni yang attraction dia, Galata Tower. Apa itu Galata Tower? Sejarah dia korang kena research sendirilah. Aku tak tahu sejarah dia apa. Tak, dia lambai lah, ada kamera mat. Orang Turki tak boleh kalau ada kamera, geng-geng yang muda. Geng-geng muda dia. Oh, ni Sabdi punya kedai. Tapi macam nak tak nak hidup dah sekarang. Dia hanyalah trend. Gemuk tu kucing ni. Balik dah. Okay, ini tempat main attraction dia. Ni Kashivas. Okay, ni Galatanya. Sebenarnya boleh naik tapi tak ada. Viviana tu. Tapi abang kata ada 2 kedai. Duduk sama. Kena cari yang lorong betul. Ni yang sampai keluar 2 kedai dia. Orang dia terlalu pack dan padat dan ramai. Sebenar yang mana? Tak tahu lah. Ni dia lorong ni betul lah ni. Ni kedai yang kita nak makan tapi bapa sebab dia viral teruk, memang pot baik untuk bergambar. Instagramable. Memang pot dia kat sini lah. Okay. Kita dah sampai satu kedai, nama dia Viana Cabesi. Untuk sambut birthday girl. Di sebelah Galata Tower. Kali ni lain macam sikit dia punya vibe. Okay, enjoy your life. Dan kita ke Galata ni dah habis. Kita tadi pergi makan kek sikit sempena birthday. Lepas tu kita balik lah. Kita tak ada apa-apa pun kita nak buat dekat Galata ni. Tempat ramai-ramai orang, semak lah. Okay. So sekarang kita nak pergi ambil bas dan terus balik ke Ulubatla. Okay, let's go. Tak ada apa lah untuk hari ni. Let's go check it out untuk esok pula. Let's go.